Hai Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini saya nak share sikit apa yang berlaku untuk situasi setup semasa. Jadi untuk setup sekarang ni, ini adalah setup kita panggil sebagai setup SMS, iaitu setup makan sekali, yang mana jika tiada sunlight setup SMS ni akan ada lah. Jadi untuk kes semasa ni kita akan tengok go through apa yang berlaku. So kita pergi ke pukul 12 tadi. Pukul 12 kita baru identify setup SMS ni lah. So pada pukul 12 kita tengok zone yang ada, and then kemudian kita pergi next, kita menantikan dia setiap arah. Okey, dekat sini kena setiap arah tu dah berlaku. Okey, kena setiap arah tu dah berlaku di sini sebab apa? Ianya buka daripada dalam zone dan close di luar zone. So mungkin user TH120 ada option actually untuk entry lebih kurang 5 tick di luar zone untuk yang agresif, ataupun yang lagi cantiknya kita entry di dalam zone lah untuk yang jenis low risk taker. Baik, so macam this one, jika anda entry di luar zone, so anda boleh queue lah buy limit. Kalau anda market order mungkin akan ada slippage, so mungkin boleh queue buy limit di sekitar 5 tick di atas zone ataupun lagi cantik di dalam zone lah. Baik, so kemudian kita lihat untuk yang queue buy limit di dalam zone lah, mungkin dapat entry yang lagi cantik lah ketika itu. So kita nak target kat mana? Kita nak cuba target di TP bersama kita, iaitu 3811. Itu target kita actually. So tapi apa yang berlaku untuk setup tersebut pada pukul sesi petang, ianya candle sesi petang ianya tutup di bawah. Okey, itu tutup di bawah sini. Nampak? Tutup di bawah. Jadi untuk siapa yang buy tadi, kena cut position lah. Cut position. Mungkin nak tunggu ke atas ke. Tapi kalau biasanya memang kita akan cut terus lah. Okey, kita akan cut terus di sini. Dan bila dah cut, dianya akan ada satu yang kita panggil sebagai setup recovery. Dia bukan setup recovery lah. Kita panggil recovery mode. Okey, untuk recovery mode, tujuan dia adalah kita nak mengurangkan loss yang kita dah berlaku pada setup buy tadi. Buy tadi kita dah masuk kan, tiba-tiba kita kena cut loss. Dah kena cut loss, kita tak boleh masuk mode recovery. Dah buy dah tak betul, sell lah. Jadi nak sell kat mana? Nak sell kat mana kita sama juga. Kita berpandukan zone tersebut. Anda boleh ada option untuk be aggressive, iaitu 5 tick daripada zone, iaitu di bawah zone, ataupun lagi cantik di dalam zone lah. Okey, let's say lah macam this case kita nak entry di luar zone 5 tick lah, 5 tick kurang-kurangnya. So anda tak boleh buy sell market terus, sebab sell market terus anda kejar market. So anda akan sell limit di 5 tick kurang-kurangnya ataupun within the range. Ikut rezeki lah. Siapa yang dapat lagi tinggi lagi cantik lah. Okey, so macam this case, and order anda should be trigger. 5 minit pun ada masa tahu untuk anda buat parking order. Jangan risau. Anda tunggu tengok-tengok, oh trigger dekat sini. TP wajib anda adalah pada TP1. TP1 ni adalah TP wajib, iaitu di sini. Berapa jarak dia? Sorry, kita tengok tadi berapa jarak kita loss tadi. Untuk mula-mula kita tengok berapa kita loss. Should be, kalau kita ambil entry di sini tadi, kita ambil di sini, kita loss should be lebih kurang dalam, kita ambil open price candle yang di sana should be 20 tick. Kita loss should be 20 tick. Okey, untuk entry seterusnya kita akan entry tadi sell limit di lagi cantik, lagi tinggi, lagi cantik, tapi kita ambil yang the high risk punya sebagai contoh. Kita nak ambil high risk punya sebagai contoh. So kita akan kemungkinan profit pun lebih kurang dalam 16 tick. 16 tick ke 15? Should be 15 tick. Should be 15 tick sahaja. 15 tick. Okey. So macam sekarang order dah trigger. So kita buat set TP 15 tick. So should be anda dah minimize anda punya loss daripada 20 tick kepada 5 tick sahaja loss anda. Kalau campur bull crash 2 tick lah, 1 tick tadi. So 7 tick lah. So anda boleh minimiskan anda punya loss dengan recovery ni. So untuk recovery ni anda boleh pilih lah option, sama ada nak agresif ataupun tunggu kat zone pun boleh. Cuma kalau ikutkan
point is agresif pun 5 tick lah daripada luar zone, sama ada buy atau sell. Okay, so macam tu yang berlaku untuk setup hari ni. Oh, juga saya ingin tekankan kalau untuk setup recovery ni, objektif dia apa? Objektif dia adalah anda nak mengurangkan loss. Mengurangkan loss yang anda dah perlu cut loss tadi. So recovery ni cuma sekali je lah. Anda dah buy tiba-tiba tak betul, anda sell lah pula untuk recovery. Untuk mengurangkan yang position sebelum tu. Ataupun mungkin lagi cantik, mungkin anda dapat profit lagi ke. Tapi untuk recovery ni anda tak boleh tamak. Anda setakat TP1, TP2 saja. Kalau TP1 dah trigger, anda seboleh-bolehnya realizekan lah. Sebab anda perlu untuk minimiskan loss sahaja dia punya objektif dia. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.